Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kumpulan saya akan menerangkan teori dan peringkat perkembangan sosial emosi. Baiklah, kumpulan kami terdiri daripada 3 orang ahli, iaitu saya sendiri, saya Muhammad Ikhwan Azizi dan saudari Najwa dan saudari Linda. Baiklah, teori yang kami akan terangkan pada hari ini diasas oleh Daniel Goleman, iaitu seorang tokoh dalam psikologi. Terdapat 5 dasar kemampuan dalam teori kecerdasan minda, iaitu yang pertama, mengenali emosi sendiri, yang kedua, mengelola emosi, yang ketiga, memotivasi diri sendiri, yang keempat, mengenali emosi orang lain dan yang kelima, membina hubungan. Baiklah, ayuh kita lakonkan. Okey, Assalamualaikum murid-murid. Waalaikumsalam. Okey, di tangan cikgu ni ada result raya kamu semua. Jadi, ni result awak, Najwa. Kenapa banyak ni je cikgu? Ish! Tak suka! Ish! Bencilah. Orang dah usaha ni je dapat. Kenapa ni Najwa? Apa hal? Nampak macam sedih je. Kau tahu tak? Result aku dapat 8A je. Aku nak straight A. Kau sepatutnya bersyukur Najwa. Kau tak tahu ke aku dapat berapa? Aku dapat 6A je Najwa. Ish, tak sukalah. Banyak ni je dapat. Benci. Kenapa ni Najwa? Nampak macam sedih je. Linda, kau tahu tak? Aku punya result 8A je. Ish, kau ni tak baik lah macam ni. Patutnya kau kena bersyukur apa yang Allah telah berikan kepada kau. 8A telah cukup lah tu. Tak cukup bagi aku. Dah. Tapi bila fikir-fikirkan balik kan, macam betul je apa yang Linda cakap. Macam mana je? Lain kali aku kena belajar sungguh-sungguh lah ni. Malam ni nak buat homework BM lah sebab esok cikgu nak tengok. Aslinda. Kenapa? Saya nak tanya. Dulu. Nak tanya apa? Hari tu kan dah keluar result kan. Result awak berapa? Result saya 6A je. Oh, awak tak sedih ke? Saya tak sedih pun sebab ni kan trial je. Sebab nanti time SPM kita boleh buat lagi bersungguh. Dapat straight A. Kenapa? Oh, tak adalah. Awak ni positif lah. Tak macam saya. Awak kena bersyukur apa yang awak dapat sekarang sebab ni bukan SPM lagi. Sekarang baru trial je. Kita perlu buat bersungguh-sungguh untuk time SPM nanti. Tak apa, SPM lambat lagi. Baik-baik. Itu saja. Aslinda, petang ni awak free tak? Oh, saya free petang ni. Jom kita belajar sama-sama. Boleh je. Awak datang kelas saya lepas kita habis kelas. Okey? Okey.